Cik Faris, laporan ni... Kenapa? Ada masalah ke dengan laporan tu? Daripada 3 syarikat yang saya nampak ni, Okey. 2 saya tak pernah dengar. Yang satu ni, Apa maksud Encik? Like satu? syarikat ni pernah disiasat atas masalah kewangan. Menjanjikan pelabur dengan kekayaan yang besar dalam masa yang singkat. Setakat RM50, 100 tak jadi masalah lah. Dan I juga percaya you mesti ada plan. Apa plan you? Plan I nak biarkan dia melabur lagi banyak. Lagi banyak, lagi bagus. Dan sampai satu masa, I nak tengok hidup dia lingkup. Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.